Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak bacakan satu hadis daripada bab kalimah thayyibah daripada kitab Muntakab Hadis ni. Okey, saya baca hadis daripada Sayyidina Utbah bin Abdul radhiyallahu anhu meriwayatkan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah seseorang itu bersujud untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala dari hari dia dilahirkan sehingga mati, masih lagi dia akan merasakan bahawa amalannya itu tidak mencukupi pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Musnad Ahmad, Tabrani, Majma'uz Zawaid. Masya Allah kan, kalau kita lahir-lahir sampai meninggal dunia sentiasa sujud mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, amalan tu masih lagi dia tak rasa cukup, masih dekat akhirat kelak. Jadi kita semua kena latih-latih cari redha Allah, buat apa yang Allah perintahkan, buat amal ma'ruf nahi mungkar. Bila kita buat amal ma'ruf nahi mungkar, insya-Allah Allah akan memudahkan kita punya doa-doa untuk dimakbulkan. Jadi insya-Allah kita sama-sama amalkan amal-amalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah, sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah, kita sama-sama amalkan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.